4 kesilapan ni yang selalu sangat orang buat bila nak hias rumah, lagi-lagi nak raya. Tak percaya? Tengok video ni sampai habis. Okay, first, tak rancang tema awal-awal. Malam raya tu lah nak masak, malam raya tu lah baru nak kemas, baru nak fikir apa tema. Dah kelang kabut, tak jadi apa. Yang kedua, sibuk nak tukar semua sekali serentak. Sofa baru, langsir baru, perabot semua baru. Bukan apa, takut poket yang raya dulu. Yang ketiga, warna bercampur-campur. Kononnya nak nampak harmoni, meriah dan sebagainya. Tok-tok dah jadi macam tadika. 2 atau 3 ton warna pun dah cantik sebenarnya, dah nampak mewah. Yang keempat, serabut sangat dengan hiasan. Mari dengan pokok besar, pasu tinggi-tinggi, dinding sampai penuh-penuh nak letak frame. Jangan macam tu, kurangkan. Sebab lagi kurang, lagi cantik lah, which is minimalist. Bagi mengelakkan mak-mak kita ataupun anda sendiri buat kesilapan yang sama, jangan lupa share dan support konten kita. Jumpa pada next video. Bye!